Assalamualaikum gang, welcome back to my channel. Hari ni aku nak sembang berkenaan topik yang ramai orang tanya. Brand aircon mana yang paling okey and yang mana yang korang kena elakkan. Untuk korang yang tengah plan untuk pasang aircon baru atau tengah survey untuk rumah baru, video ni confirm boleh jimatkan duit korang dan elakkan korang daripada stres. Aku share daripada pengalaman sendiri, pengalaman orang-orang sekeliling aku dan juga technician-technician yang dah biasa pasang dan repair aircon. Okay, aku nak namakan dua brand terbaik, not necessarily in numerical order. Okay, first brand yang aku masukkan adalah Daikin. Aku sendiri pakai Daikin ni dah lebih 5 tahun, tak pernah ada masalah. Spare parts dia kau boleh cari sendiri. Kat Shopee ada, Hardware ada. Macam aku hari tu, technician aku ada terpatahkan blower waktu dia servis. So blower ni bila aku tengok dekat Shopee, ada je spare part dia. Maknanya kat situ, aircon ni kau boleh pakai dalam jangka masa yang panjang. Contoh macam kereta lah. Kereta yang banyak spare part, kebiasaannya akan bertahan dekat atas jalan raya sebab easy to maintain. Aircon pun sama juga. Lagi satu, Daikin ni, semua technician pandai pasang. Cakap je Daikin model apa, gas pakai apa, and technician terus boleh quote kat korang harga repair ataupun harga pasang. Tak ada pening-pening macam model-model yang kita tak pernah dengar kan. Nombor 2, ni pun aku pakai sendiri, adalah Hitachi. Hitachi ni aku pakai baru 3 tahun. Antara Daikin dengan Hitachi, aku rasa Hitachi lagi cepat sejuk. Mode sama, temperature sama, fan pun speed yang sama. Aku rasa personally Hitachi lagi padu. Hitachi ni sebenarnya brand yang underrated dalam arena aircon ni. Siapa yang tahu je tahu. Aku sendiri pun mula-mula tak tahu. Aku tahu pasal Hitachi ni sebab mertua aku yang pakai Hitachi. Bila aku kenal mertua aku dan tengok dia pakai Hitachi tu, dah 10 tahun dah aircon tu masih sejuk, masih segar, tak pernah ada masalah. Just tukar bateri, buat minor service, satu ruang tamu rumah dia tu sejuk. Dia pun pakai 1 horsepower je. Memang lambat sikit sejuk, tapi Alhamdulillah capable untuk sejukkan satu ruang tamu tu. Kalau kau nak aircon yang tahan lama sendiri dan dia punya penyejukan tu tiada tolak banding, aku sarankan Hitachi. Cuma in terms of spare part, maybe dia tak segalak Daikin lah. Tapi kalau dah jarang rosak, buat apa nak cek spare part, betul tak? Okay, kita pergi pula dekat brand yang perlu dielakkan kalau korang nak beli aircon. Yang ni orang sekeliling aku pakai, aku tak lagi tahu siapa, tapi aku tengok, aku sini nampak rumah dia macam mana, and aku sini nampak kompresor dia macam mana. Even technician pun cakap brand ni memang perlu extra care, maknanya dia manja. Brand yang aku masukkan adalah Midea. Midea ni dia murah, dia come with drawbacks lah. Macam aku cakap tadi, dia manja. Aku ada pergi rumah orang yang pakai Midea ni, usia aircon dia lebih kurang usia aircon rumah aku je, 5 tahun. Tapi kompresor dah berbunyi, air dah start menitik daripada indoor unit, and basically dia tak sejuk, dia cuma tambah angin je. Aku dapat rasa angin je. Untuk kesejukan lower humidity tu aku tak dapat rasa. So kat sini aku nak simpulkan yang murah tak semestinya bagus lah. Ada reason kenapa dia murah, and ada reason kenapa orang still pergi dekat brand-brand lain yang macam aku cakap tadi, Hitachi dengan Daikin. Kalau kau nak guna long term untuk Midea ni, fikir 2-3 kali dulu. Bukan nak bash, tapi inilah realiti. Kalau bajet ketat, cuba untuk cari extra cash, tambah lagi 20-30%, otak korang dah tak payah fikir pasal maintenance dah. Last, aku nak bagi tips untuk korang pilih berapa horsepower yang sebenarnya korang perlukan untuk setiap isi rumah korang. Okay, let's say untuk bilik, standard bilik biasa 10 kaki kali 10 kaki, 1 horsepower dah mencukupi. Tapi kalau untuk ruang tamu, generally 2 horsepower dah cun dah untuk ruang tamu korang. Okay gang, itu saja sharing aku untuk kali ni. Harap dapat bantu korang untuk buat pilihan yang bijak. Kalau korang ada pengalaman baik buruk dengan aircon lain, boleh share dekat komen kat bawah. In future mana tahu nak tambah aircon lagi ataupun tukar aircon, so aku dapatlah explore brand-brand lain yang padu. Dan aku pun boleh nak cuba elakkan brand-brand yang manja macam Midea tadi. Jumpa lagi lepas ni guys. Stay sejuk, stay relax. Assalamualaikum.